Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan hari ni kita mari berjumpa pula di dalam Chong Bidding Channel dek kakak kita deh. Tu dia untuk pada hari ini kita nak mari jawab daripada pihak adik kakak kita tanya katanya buah lima ni mahal sungguh ke? Tu dia. Mari amo nak oyak katanya satu pilihan siapa-siapa suka tanam nane dek kakak deh. Tanam pohon kayu apa-apa pun ikut dek kakak, tapi ni pilihan untuk siapa-siapa yang nak tanam iaitu tanam pohon lima. Deh tanam pohon lima iaitu lima panggil Taptim Siam. Tu dia dek kakak kita. Kita nak mari royak sikitlah berkenaan dengan pihak buah lima Taptim Siam ni dek kakak. Jadi di dalam tempat teh kita ni ada dah pohon lima semacam ni dek kakak, tetapi orang panggil lima banyak dek kakak deh. Lima banyaklah di dalam kawasan tepi-tepi rumah kita ni pakat tanam. Tetapi buah lima pokok. Buah lima pokok ada tanam di dalam kawasan wilayah Pak Tani dek kakak, ada jual di situ di orang panggil jalan nak masuk Lagos 9 kok nung dek kakak deh. Di Melang kok itulah ada jual. Dan juga ni satu jenis lagi deh. Pisik daripada tu lagi yang katanya ambil pohon ni orang jual di tepi jalan, dan juga orang jual di tepi jalan dia katanya ambil di Pak Panang deh, iaitu lima Taptim Siam dek kakak deh. Wah hijau, kuning dan juga isi merah dek kakak deh. Tu dia. Dan juga peceme dia lah deh. Peceme katanya kalau nak beli benih semacam ni dek kakak, satu daripadanya kita kena gagal bawah daun deh. Kita ambil tangan kita ni orang panggil pegang bawah daun semacam ni deh. Pegang bawah daun kalau ada rasa supong pakamayi deh. Tu pun satu peceme juga, ataupun buah dia pun kita kalau rasa saat itu sampat boleh lah, ataupun rasa katanya supong dengan pakamayi juga buah dia, iaitu buah lima Taptim Siam dek kakak kita. Dan juga di dalam post kita ada kita post katanya sute-sute buah dia ni dek kakak dalam 150 kop deh. Hak ni hak jual di tepi jalan raya ataupun jual di tepi batah deh. Di antaranya jalan di Tepa nak turun ke Taning dek kakak. Adalah saudara kita buka ponggek kereta jual buah dan juga jual pound semacam ni dek kakak deh. Dan juga pound besar semacam ni berapa kok sepound? Setelah lagi kita nak royak deh, jangan gaduh. Jadi buah dia ni dek kakak, buah lima Taptim Siam sute-sute abang dia jual di tepi jalan saat itu dia tulis harga sute 150 kok dek kakak dia. Dah 150 kok ni sungguh dek kakak dia, ambo baru klik mai dulu ya dek kakak dah. 150 kok sute. Dah. Dan juga dia ambil di kebun ni boleh katanya 80 90 kok tu walau alam lah, tapi dia jual di tepi jalan saat itu dalam harga 150 kok. Dan juga 150 kok sute kalau kita capur kun tengok dek kakak dah. Kalau kita tanam pohon saat itu boleh dek goh kita kun mudah-mudah 50 t. Kita taruh sepahau 50 t kun dengan 150 kok dah. Kalau nak jual di depan kedai lah dah. Boleh lah dah dalam sepahau tu 7,500 kok dah. 7,500 kok. Dan juga pohon lima ni dek kakak dah dalam setahun dia katanya ia buah 2 tahun 2 tahun 3 kali. Tu dia. Jadi lima ni 2 tahun 3 kali dia buah dek kakak kita. Kalau siapa tanam ni dek kakak, dia katanya masa sekali-sekali nak boleh ambil buah makan ni dalam 8 bulan. Dah 8 bulan boleh ambil. Kira boleh lah buah lima ni dek kakak. Pakai masa panjang jugalah. Dah. Tu dia. Dan juga tak lama kita akan tanam pound 2 pound ni dek kakak. Dek kakak kita boleh tengok bersama dek kakak dia. Dan juga pound ni berapa kok sepound amba beli, ia katanya dalam harga 600 baht dah. Tu dia dah. Jadi sepound amba beli ni dek kakak 100 kok. Dah 100 kok dek kakak kita. Dah amba berhenti kereta dek agak katanya nak beli buah dia lah. Dan nak beli buah dia. Amba biasa beli di dalam kawasan kok ke Mok Mawi, kok ke panggilnya Melan, kok ke tu bau ning tu. Duduk di 40-50 kok sute buah lima pokok dek kakak dia. Tetapi hak ni buah lima Taptim Siam dah. Dia katanya ambil lah, dia kata nak beli di 120 kok sute kalau nyaban nak dah. Kita tak berani beli dek kakak, takutnya cekik tekok dah. Kita beli pound dek kakak untuk nak mari royak cerita kepada peminat-peminat kita yang bersama di dalam chong kita dek kakak. 100 pound dek kakak kita dah. Kita pakat mari belun bersama dan juga kita mari tanam bersama dek kakak. Pound 5 Taptim Siam di Pak Panang dek kakak dah. Okey, ini pilihan lah dah, pilihan siapa-siapa yang ada tempat luar
ada kawasan boleh tanam dek kakak. Pohon kayu ni kita tanam hari ni, dia kodok besar dan juga akhir-akhir ya buah kita boleh makan buah dia dek kakak dah. Okey, terima kasih.